tak anda fikir apa akan jadi kalau kita biar saja RM10,000 dalam simpanan KWSP selama 30 tahun? Ya, memang nampak macam duit itu akan jadi RM51,000 dengan dividen sekitar 5.6% setahun. Nampak banyak kan? Tapi itu cuma dari segi nombor. Hakikatnya kuasa beli duit itu dah susut banyak. Sebab apa? Sebab inflasi, harga barang naik dan nilai ringgit yang jatuh. Contoh paling jelas, pada tahun 1997, ringgit jatuh 50% dalam masa setahun. Tahun 2015 pula, ringgit jatuh 35%. Kalau anda ada RM10,000 masa tu, nilainya di atas kertas masih sama. Tapi hakikatnya kuasa beli dah tinggal separuh. Orang kaya, mereka tak simpan kekayaan dalam bentuk duit semata-mata. Mereka simpan dalam bentuk aset. Ada yang beli hartanah, ada yang labur dalam bisnes, dan untuk bajet yang lebih rendah, mereka simpan dalam bentuk emas. Kenapa emas? Sebab emas mengekalkan kuasa beli dalam jangka masa panjang. Sekitar 1400 tahun dahulu, 1 dinar ini boleh beli seekor kambing. Hari ini, 1 dinar masih boleh beli seekor kambing. Maknanya kuasa beli emas kekal dan tidak terjejas. Kalau anda nak alihkan sebahagian simpanan jangka panjang anda ke dalam bentuk emas fizikal, saya boleh bantu. Tonton pin video saya 5 langkah mudah daftar akaun emas Public Gold dan saya akan bimbing anda sebaiknya.